bosan lah ini. Tak ada apa-apa benda best-best nak buat. Esok pun dah nak puasa. Macam mana aku tahu. Apa kata aku tak payah puasa esok? So, okey juga kalau macam tu. Tapi kena minta kakak aku lalu. Cuba aku tanya. Mungkin akak kasih. Akak. Nak tanya jap kak. Akak, saya nak pergi keluar jap dengan member saya kak. Boleh tak? Nak pergi keluar dengan member jap. Alah, boleh lah. Sekejap je. Nak lepak dengan kawan saya, Hazim. Kita lepak je. Keluar pergi macam contohlah main bola semua. Boleh tapi jangan lama-lama. Okey kak. Okey. Terima kasih kak. Lepas tu kita... Hei Azim. Wah Azim man. Okey. Akak aku dah kasih dah. Asal kau punya motor ni terbakar mat? Woi, kau ni dah repair motor ke belum? Hei kau ni. Dah, jom. Cepat. Nanti kan kena cepat ni. Nanti tak sabar nak buat sesuatu ni. Cepat. Jom kita pergi macam order burger dulu. Nanti kan esok dah nak puasa. Tak habis lah pula puasa nanti esok. Jom. Woi, Mat. Sabarlah. Hai, Hazim. Zim, tak payahlah bawa motor macam tu. Bye. Motor kau tu dah rosak, Mat. Ya. Ni aku order. Saya nak order cheeseburger satu. Zim, kau nak apa Zim? Aku rosak sebab enggak. Apa? Burger. Nak cheeseburger satu dengan cheeseburger dua. Dua drink dengan satu fries Bagi extra fries, okey? Terima kasih. Dah Mat. Apa? Motor kau rosak ni kenapa? Wah, WhatsApp. Woi, kau tak pergi repair motor ke? Rosak teruk pula ni. Aduh. Woi, astaghfirullahaladzim. Aduh, Mat. Takkanlah macam tu. Oh, hai kak. Nak ambil order kak. Kak, letak dalam plastik hitam sikit kak. Tak nak lah kantoi kak. Tak nak kantoi. Kang ada orang nampak kang saya pegang macam makanan ke apa. Letak dalam plastik hitam kak. Jangan beritahu akak tu. Kita tak puasa. Weh, Mat, kantoi lah kalau kau itu. Kak, ya kak. Terima kasih. Terima kasih kak. Okay, dah Mat. Jom. Kita pergi lepak tempat sama jom. Cepat. Mat, cepat Mat. Motor kau tu memang rosak. Baik kau pergi baiki motor kau tu, Mat. Hai Zim. Kau pun terlalu tak suka duit Kau tak ada duit ke nak ke? Mak, I buat drift pula. Woi, sini lah. Aduh. Okay. Dah. Jom makan. Zim, mana kau Zim? Alah, langgar pula. Sini. Ni, aku bawa makanan. Cepat ambil satu. Makan. Makan tu. Sedap. Oi, macam tu sekali kau makan. Kenyang terus. Okay Zim, ingat kita lepak kat sini macam tempat. Okay, ingat Okay, jom balik. Dah malam ni. Aduh, motor kau tu belum baiki tu lah. Pergi baiki lah nanti. Tayar pun dah motor langgar. Okay, sampai dah. Zim. Mana kau pergi Zim? Aduh, kau ni. Motor tu tak baiki tu dah. Aku nak balik dulu lah. Kau pergi balik rumah kau. Ingat plan esok nanti. Kau esok puasa. Jangan pula kau tu pula. Jangan kau lupa pula, okay? Ingat tak? Woi, kau tak dengar aku ni. Woi Mat, boleh tak? Ingat tak? Aku. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay. Aku tak perasan lah yang aku balik lambat.
Okay. So. Aku tengah tidur. Okay, aku tengah tidur. Nice. Selamat malam. Selamat malam. Ni. Hah? Akak. Hah? Bangun, sahur. Alah, malas lah kak nak sahur. Esok lah. Aduh, pagi-pagi pun nak sahur ke? Yelah. Aduh. Tak ada, malas lah. Aduh, yelah. Nak sampai tidur lah. Tidur. Betul lah. Lampu juga. Rasa juga tidur. Aku berapa dah ni? Oi. Alamak. Aduh. Aku lupa planning lah tu lah. Macam ni. Oh. Aku tahu. Okay. Macam mana? Mana akak Kak. Akak tak ada kat rumah. Boleh lah, saya keluar sekejap dengan Azim. Lupa pula nak call dia. Hello, Azim. Weh, jumpa kat tempat biasa nanti. Kita pergi lepak kat tempat biasa macam plan ni semalam ya. Tapi kita pergi kedai lain pula. Nanti kan akak tu tahu pula yang kita tak puasa kan hari ni. Nanti kan dia tanya pula. Okay, fine. Okay, jumpa kat esok. Okay. Oh, dah. Mat, berapa banyak motor kau rosak ni, Mat? Tak baiki ke? Hazim, aduh. Dah. Jom. Alamak, akak pula. Akak. Hello, Kak. Hello, Kak. Motor baru? Motor baru apa benda dah rosak, weh, Mat? Kak, saya nak pergi keluar je dengan tu kawan saya. Nak pergi lepak lah. Nak pergi lepak sekejap. Boleh lah. Kita orang nak jalan-jalan sikit. Boleh? Okay. Ni kawan akak ke? Tak apalah. Abang betul. Abang akak pergi je lah tu. Lepak dengan kawan akak Dah, Zim. Jom. Cepat. Terlambat ni. Kita pergi lepak kat kedai tu pula. Kedai macam Starbucks. Jom. Jangan beritahu pula. Tu. Halo, Mat. Mana kau ni, Zim? Astaghfirullahaladzim, Zim. Sampai bawah tu kolam kau pergi bawa motor. Aduh, kau ni tak kereta bawa lesen Kau ni dah ambil lesen motor ke belum ni, weh? Kau ni dah ambil lesen motor ke belum? Motor rosak semua, baiki. Motor baru semua. Aduh, kau ni motor aku rosak. Ya tahulah, aku dah nampak dah motor kau tu. Ui, rosak teruk, Mat. Macam mana kau nak baiki tu? Kau jangan nak minta aku pula duit. Aku tak ada duit nak baiki motor kau tu kan. Dah, cepat. Bukan apa, kereta permainan pun rosak. Kereta permainan apa benda, weh? Kita ni orang lepak lah. Kita naik motor. Kereta apa benda. Susah aku nanti. Dah, jom. Jom. Starbucks. Kita order Starbucks cepat. Cepat. Esok. Apa? Stay still. Apa? Esok aku bawa motor. Aku apa mainan aku? Yelah. Halo, Kak. Ui, seram no, Kak. Kak, saya nak order kopi satu.
Saya nak order kopi pekat saku. Dan Rim, kau nak apa? Woi, sini lah. Aku nak pergi ke kaunter kenapa? Woi, sini lah. Kau ni Rim, nak order kau tak? Nak order apa? Order apa? Aku order black coffee. Kau nak order apa? Cepatlah, nanti kan lambat lah. Nak order Milo. Ya, Kak nak order Milo juga Kak. Okay, kita tunggu Oh Kak, nanti letak dalam plastik hitam sekali ya. Oh, Milo tak ada, Mat. Milo tak ada lah. Milo tak ada lah order. Ada apa je? Ada tu, apa tea life, teh. Starbucks ada lah. Kau nak order Starbucks. Oh, hai Kak, ais dia nak ais warm. Hai Kak. Okay, terima kasih Kak. Kak, jangan minum air saya Kak. Okay, terima kasih. Oi, Mat. Aku suruh jangan bawa kereta mainan kau. Kau pergi bawa satu angsa pula ni. Aduh, Mat. Kau set tukar tayar ni kenapa? Dah, jom. Motor aku pun dah habis minyak tu. Jom. Kita biasa. Cepat. Tu. Aduh, Zim. Kau pergi buat apa, Mat? Doi, jalan lah. Jangan langgar-langgar. Kau ni lesen motor pun tak ada. Lesen kereta pun susah nak bawa. Jom. Cepat. Makan. Kan nanti kantu pula dengan akak aku. Juga punya air kopi ni. Apa? Aku ada mainkan lain. Oh, kau nak makan lain? Makan je lah apa-apa. Bekal ke apa. Makan je lah. Jangan cepat sikit. Nanti kan ada orang nampak kita makan pula kat sini. Cepat. Astaghfirullah. Alamak. Alamak. Weh, Mat, kata lah. Ada akak kita tu lah. Je apa benda weh. Tak ada kau. Kau sama dengan aku je lah. Oi. Kak, kita orang tadi tengah tak apalah, gym je lah, gym. Kita orang pergi gym lah. Kita orang tak ada buat apa. Alah. Kak, tengok kat belakang kau Kak. Ada sesuatu lah. Kak, tengok kat belakang kau. Kak, tak ada. Lari Mat. Cepat bawa kereta. Lari cepat. Lari Mat. Aku rasa tak kerja kita kot. Cepat Mat. Kita kantor lah. Habis lah. Kita dah nak mati lah. Allah Mat. Kau jatuh kenapa? Astu. Aku pula bawa kereta. Sini. Dah. Aku bawa kereta. Kau ni tak pandai lah bawa kereta ni. Kak, minta maafkan saya Kak. Saya janji tak buat lagi Kak. Tolonglah Kak, janganlah buat saya macam ni Kak. Saya dah insaf. Anakku tak nak minta maaf. Tahu kau, saya janji saya tak buat lagi. Saya janji. Itulah kau. Bukan pasal sangat ambil badan aku. Tak nak harap pula pada pasal tu. Yelah gaita 20. Aku minta maaf. Aku silap. Okay. Dah. Okay Kak. Tengok semua tu. Saya nak pergi tidur balik ya. Okay. Oi Zim, keluar lah. Ni rumah aku lah. Ni rumah kita lah. Dah. Selamat malam. Bye semua. Okay guys, itu saja untuk video ini. Terima kasih untuk video tu. Dan kita punya kawan yang tu belakang-belakang sebagai saya dan Grind Time menjadi watak utama kat video ni. Kita orang jadi puasa. Dan member saya yang berlakon dengan tak puasa dengan saya iaitu Harik Gaming. Saya berlakon akak saya, yang berlakon sebagai akak saya adalah Nazla Sofia. Dan ni adalah kawan dia akan jadi jadi watak sampingan sajalah sebab dia baru masuk tadi tapi tak perasan. Dan itu sajalah untuk video hari ni. Harap korang suka drama ini dan terima kasih untuk support kepada dia. Dan tapi sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan share video ni kalau korang suka ya. Itu saja. Bye bye semua. Bye.